Inilah dia satu-satunya kafe yang dalam dia macam dekat dalam hutan. So jom guys, hari ni aku nak bawa 3 minit je daripada KL, korang dah boleh lepak dekat kafe yang vibe dia serius macam Thailand. Alright, jom. Siapa lagi yang tak tahu, inilah La Eden, satu-satunya kafe yang dekat tengah-tengah KL tapi dalam dia macam korang dekat dalam hutan. Dekat sini semua benda dia orang masak sendiri tau. And serius aku cakap, tempat ni memang cozy gila and sesuai untuk korang buat anniversary. Ni dia apa yang aku order, tak banyak pun. Yang first ni dia punya grill meat platter. Platter ni ada macam-macam tau. Yang first ni dia punya lamb belly. Korang tengok betapa juicy-nya lamb belly dia ni. Dalam ni dicampurkan semua meat tau. Siap ada wagyu skewer lagi. Platter ni korang boleh share 3 ke 4 orang tau. Nak lagi sedap, korang cicah wagyu skewer tu dengan sos black pepper dia ni. Memang sedap. Dalam ni pun ada chicken sausage dengan lamb sausage. Yang diorang buat sendiri, diorang bakar guna kayu rambutan tau. Bukan takat tu je. Dalam ni pun ada grill kampung chicken dengan salad. So korang memang puas hati. Dan ni pula dia punya prawn aglio olio. Untuk aku, prawn aglio olio dia ni cukup pedas and rasa udang tu memang fresh. Aku tak pernah sangka truffle risotto ni akan jadi sesedap ni tau. Kalau korang nak makan makanan ringan yang boleh share, korang wajib ambil Halem tomatoes ni dengan dia punya ni garlic potato. And kalau korang datang untuk dinner, korang akan dapat complimentary focaccia bread yang diorang buat sendiri ni tau. Memang sedap. Truffle and cheese fries dekat sini antara fries yang paling sedap aku pernah makan. Untuk air, kalau korang nak refreshing, korang boleh ambil lychee soda and dia punya white grape lemonade dia ni. Kalau korang nak sambut anniversary, dekat sini dia punya dessert semua buat sendiri tau. So korang memang akan dapat rasa autentik daripada chef diorang. Yang paling best sekali, kalau korang pergi dekat bahagian belakang ni, memang macam dekat dalam hutan and vibe dia memang best. So korang jangan lupa datang. Apa pun kita santai-santai je.